scammer ni. Ramai sangat yang komen twin scam, twin wanted lah. So apa boleh tengok komen yang saya dah masukkan dalam tu kan. Nak jenahkan nama kami. Cerita dia macam ni, saya cari motor kan. So saya nak cari motor ni, saya tengok kat marketplace. So bila saya tengok kat marketplace ni, motor murah. Cek dengan dia, saya WhatsApp dengan dia, dengan scammer ni. Dia kata dia ada satu motor, dia letak harga. So dia kata motor tu ada di Jitra kan. Dia kata motor tu motor dia, kami percayalah tu motor dia kan. Waktu on the way nak pergi Jitra tu, scammer tu dia kata macam ni. Abang test motor semua okey, abang bayar duit, back duit, abang tamprin tukar nama, abang bawa balik motor. Jangan sembang apa dengan dia. Betul yang scammer ni dekat owner motor dia kata macam ni. Bila dia back duit kat saya, nanti saya pula back kat abang sebab saya broker. Abang jangan risau. Dia kata kat owner pun percaya sebenarnya. Kebetulan pula kami dapat satu runner tau, runner hak nak tukar nama ni. Kebetulan hak runner tu sampai dulu daripada saya. Tanya kat owner motor ni macam mana bayar apa semua kan. Betul owner tu pun cerita, lah ni saya deal dengan broker, buyer nak mai kan, buyer ni bayar dekat broker, broker ni bayar kat saya. Model Randi ni dia kata biasa scam dah. So bila saya pergi sampai di rumah tu, saya pun test motor pun semua. Owner motor pun dah tahu, dia kata mungkin ni scam kan. So dia tanya saya, abang ada broker tu ada abang harga apa-apa tak? So di marketplace tu dia abang kat saya. Dia kata mana ada bang, kami letak ni nama saya apa semua, dia tunjuk geran tu abang hak pakai baju biru tu. So kami nak pesan kepada hampa, kita nak beli melalui marketplace apa mudah.com kan. Dia terus direct dengan owner. Tengok geran tu, nama dia, IC dia semua sama dengan IC, kau beli motor tu. Jangan dia dengan orang tengah depan mata 15,000 habis hangus, duit hilang barang tak dapat. Kami pun tak kena scam lagi, tapi hampir dah nak kena scam kan. Nak pesan apa hati-hati. Pasal apa Randi scam ni nah. Betul. Memang scam ni. Scam. Jangan lupa datang ke 308 kalau nak makan sup, kasih empoi, jangan lupa.